Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu kembali bersama Cikgu Wahidah. Pada pembelajaran lalu, kita telah mempelajari mengenai organ pernafasan haiwan. Topik kita pada hari ini ialah haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Jom kita mulakan. Tahukah kamu, ada haiwan di sekeliling kita yang mempunyai tulang belakang dan ada haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Lihat dua spesies haiwan ini. Apakah perbezaan kedua-dua haiwan ini? Ular mempunyai tulang belakang, manakala cacing pula tidak mempunyai tulang belakang. Ular ialah contoh haiwan vertebrata kerana mempunyai tulang belakang. Cacing pula ialah contoh haiwan invertebrata kerana tidak mempunyai tulang belakang. Haiwan terbahagi kepada dua kumpulan utama iaitu vertebrata dan invertebrata. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan vertebrata? Haiwan vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merujuk kepada susunan ruas tulang di bahagian belakang yang bertindak memberi sokongan kepada tubuh untuk berada dalam keadaan tegak. Contoh haiwan vertebrata ialah kuda, burung, ikan, katak dan kura-kura. Haiwan invertebrata pula ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata ialah kumpulan haiwan yang paling banyak di dunia. Contoh haiwan invertebrata ialah belalang, cacing, lebah, udang dan nyamuk. Bolehkah kamu berikan contoh haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata yang lain? Haiwan vertebrata boleh dikelaskan kepada 5 jenis iaitu mamalia, amfibia, ikan, burung dan reptilia. Selain organ pernafasan, cara pembiakan, litupan badan dan habitat juga ialah ciri-ciri khusus yang boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. Mari kita kenali jenis haiwan vertebrata ini. Yang pertama ialah mamalia. Organ pernafasannya ialah peparu. Cara pembiakannya pula melahirkan anak. Litupan badan berbulu halus dan habitatnya di darat. Contoh haiwan mamalia ialah rusa, kucing dan kambing. Ikan paus dikelaskan haiwan mamalia kerana bernafas melalui peparu dan melahirkan anak walaupun ikan paus tinggal di air. Haiwan vertebrata yang kedua ialah amfibia. Organ pernafasan bagi amfibia ialah peparu dan kulit lembap. Cara pembiakannya bertelur. Litupan badan ialah kulit lembap dan habitatnya tinggal di darat dan juga di air. Contoh haiwan amfibia seperti katak dan newt. Haiwan vertebrata yang ketiga ialah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Cara pembiakan bertelur, litupan badannya bersisik dan habitatnya di air. Contoh ikan seperti ikan emas, ikan puyuh dan banyak jenis ikan lain lagi. Yang keempat, reptilia. Organ pernafasan bagi reptilia ialah peparu. Reptilia membiak dengan cara bertelur. Litupan badannya bersisik atau berkulit keras. Habitat reptilia kebanyakannya tinggal di darat. Contoh reptilia seperti kura-kura dan buaya. Haiwan vertebrata yang terakhir ialah burung. Burung bernafas menggunakan peparu. Burung membiak dengan cara bertelur.
Litupan badannya pula ialah berbulu pelepah. Dan habitat bagi burung ialah di darat. Contoh burung seperti burung bangau dan ayam. Tahukah kamu, platypus ialah haiwan mamalia yang unik kerana platypus bertelur tetapi menyusukan anaknya. Platypus menghabiskan masanya lebih lama di air berbanding dengan di darat. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.